Jadi kekuatan JKKP sebenarnya kepakaran. JKKP seperti semua sedia maklum, JKKP ini adalah agensi penguatkuasa dan kita juga adalah agensi teknikal. Pegawai JKKP ini setiap hari memang terlibat dengan penguatkuasaan di lapangan, pemeriksaan jentera-jentera. JKKP juga ada bahagian kejuruteraan forensik, kita melakukan siasatan. Kita juga menjalankan pendakwaan. Itu semua adalah kekuatan dalaman teknikal pegawai JKKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Safety Pod, podcast KKP Negara. Bersama-sama dengan saya, Syahrul Azhar bin Mustafa daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita bakal berkongsi dengan satu tajuk yang sangat-sangat signifikan. 150 tahun OSH ataupun KKP di Malaysia, dah jauh kita melangkah, lebih jauh kita menerajui. Tuan-tuan dan puan, 150 tahun ini bukan satu angka yang kecil tuan-tuan dan puan. Bahkan banyak onak, pancaroba dan juga halangan ditempuhi untuk mencapai 150 tahun KKP di Malaysia ini tuan-tuan dan puan. Dari sebuah organisasi yang kecil ataupun kita kenali dulu sebagai Jabatan Kilang dan Jentera, kini kita panggil dia sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terus berkembang dengan pesatnya tuan-tuan dan puan. Bagi membicarakan perjalanan atau bagi membicara dan mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut tuan-tuan dan puan, kami membawa tuan-tuan dan puan satu insan yang sangat-sangat hebat. Bersama-sama dengan saya, Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Engineer Teknologis Hazrina binti Yun. Apa khabar Puan? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Baik, Puan, sebelum kita nak mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk yang agak menarik ini Puan, eloklah kiranya kalau kita cerita sedikitlah berkaitan dengan pengalaman Puan daripada awal berkhidmat dengan sektor awam ini sehinggalah sekarang ini berada di satu kedudukan yang kita boleh kata paling tinggi dalam JKKP Puan. Okay, terima kasih pada soalan yang dikemukakan tersebut. Saya sebenarnya bersyukur Alhamdulillah diberikan satu tanggungjawab untuk menerajui JKKP bermula pada Mac tahun ini. Dan saya menyertai penjawat awam pada tahun 1994, iaitu sekarang ni sebenarnya dah 32 tahun lah saya sebagai penjawat awam. Dan saya rasakan pengalaman saya di pejabat negeri selama 24 tahun banyak membantu saya dalam menangani isu-isu berkaitan pengurusan, berkaitan dengan KKP di tempat kerja pada ketika inilah. Dia sebenarnya sebelum saya memasuki menyertai penjawat awam, saya sebenarnya pernah bekerja di syarikat swasta selama lebih kurang 3 tahun lebih. Dan ia adalah harapan arwah ayah saya untuk menyertai perkhidmatan awam ini. Sebenarnya beliau juga adalah orang kompeten yang berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pada ketika dahulu nama jabatan ini seperti tuan sedia maklum, Jabatan Kilang dan Jentera. So beliau merupakan orang kompeten enjin pembakaran dalam yang bekerja dengan Jabatan Kerja Raya JKR. EPD kan kita panggil. EPD ataupun IPD. So memang menjadi hasrat beliau untuk melihat saya menyertai dan mencontohi mantan Ketua Pengarah terdahulu. Jadi apabila saya memasuki JKKP berbekalkan pengalaman di pejabat negeri seperti saya nyatakan tadi selama 24 tahun, saya sebenarnya banyak belajar daripada mantan Ketua Pengarah, mantan pengarah-pengarah yang mempunyai hala tuju yang jelas, visi yang jauh, dan juga pengarah-pengarah bekas-bekas pengarah, mantan pengarah saya yang banyak mendidik saya, memberi panduan, menjalankan pemeriksaan bersama-sama dengan mantan pengarah-pengarah terdahulu. Begitu juga dengan rakan-rakan di pejabat JKKP
yang juga berpengalaman, banyak membantu saya untuk berada di sini pada hari inilah. Tidak dinafikan kita sendiri sebenarnya juga memainkan peranan untuk menambahkan ilmu pengetahuan, mengambil sikap proaktif, terutamanya untuk menambah baik pengetahuan yang kita ada. Di samping pada masa yang sama, untuk menjadi seorang pemimpin ni bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya. Betul. Ya, kita perlukan selain daripada ilmu pengetahuan, kita juga perlu ada sikap yang boleh bertolak ansur, bertoleransi dan accountability. Accountability itu sangat penting, accountability dan juga tanggungjawab yang dipikul bersama-sama dengan rakan sepejabat, terutamanya ialah semasa saya mula-mula menyertai penjawat awam ini, kita bersama-sama di lapangan dengan pegawai-pegawai lain, dengan rakan-rakan sekerja. Itu sebenarnya banyak membantu untuk menjadikan kita di mana kita berada pada hari ini. Bukan atas kapasiti individu saja, tetapi juga sokongan daripada rakan-rakan pejabat, daripada mantan bekas pengarah dan ketua pengarah yang boleh memberi kita panduan hala tuju yang jelas untuk melihat untuk menjadi lebih baik, lebih berkeyakinan dan lebih mampu menguruskan apa-apa yang dipertanggungjawabkan. So maksudnya Puan dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, betul. Orang-orang yang banyak sentiasa boleh support kita, dan pada masa yang sama bersama-samalah bersama-sama untuk menyelesaikan task ataupun yang telah diberikan, diamanahkan pada kita dalam satu kumpulan. Kita memang perlukan teamwork untuk kita mencapailah objektif ataupun menyelesaikan apa-apa amanah yang dipertanggungjawabkan pada kita. Tanpa teamwork kita sebenarnya tak boleh kerja seorang sebenarnya dalam satu organisasi yang besar macam JKKP ni yang mempunyai lebih kurang 1,600 pekerja. Memang kejayaan sesuatu organisasi itu bukan terletak pada bahu seseorang. Dia melibatkan kerjasama semua pihak. So pengalaman Puan pun agak kira baguslah kan, dari segi saya kira pengalaman selama 24 tahun di pejabat negeri dapat membantu banyak perkara lapan. Puan, saya tertarik dengan ada perkataan yang Puan sebut tadi berkaitan dengan amanah, Puan. So dalam kita menelusuri 150 tahun KKP di Malaysia ini, sudah pastinya Puan dapat melihatlah kan, cari mana yang patut kita tampal, kompas mana yang patut kita halakan, Puan. So dalam konteks amanah, apa yang Puan lihat kita dapat sama-sama menggembling tenaga kita ke arah itu? Okey, sikap amanah ni sebenarnya memang dituntut dalam Islam dan amanah, bertanggungjawab, berintegriti, semua tu adalah sikap-sikap yang perlu ada, terutamanya kepada pegawai JKKP yang mana kita merupakan agensi penguatkuasa. Jadi agensi penguatkuasa, so kalau kita kena ambil apa benda tanggungjawab diberikan pada kita itu merupakan satu amanah yang perlu diselesaikan ataupun dijalankan dengan sebaik mungkin. Jadi amanah ini memang satu sikap yang harus ada dalam setiap amanah. Apa-apa yang diberi pada kita itu anggaplah satu amanah, satu amanah supaya perkara itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. So maknanya amanah ni kita boleh jadi sebagai satu pegangan hidup kita lah kan. Betul. Ni kan. Baik Puan, kalau kita sebut amanah ini, dia boleh untuk kita lihat dalam konteks kapasiti memberikan satu kekuatan yang hebat, sama ada diri kita sendiri ataupun pembangunan KKP, ataupun kalau kita lihat sekarang ni JKKP sendiri kan, kita melihat ada banyak maksud saya tu player-player di luar sana juga turut memberikan peranan yang sama, hampir sama dengan kita lah kan. Tetapi sudah tentu dan pastinya
JKKP ini sendiri dia mempunyai satu kekuatan yang mungkin tidak ada dekat institusi ataupun mana-mana agensi-agensi yang lain yang boleh kita kedengarkan. Jadi kekuatan dia tu apakah yang patut yang kita tonjolkan, Puan, kan, yang dapatlah kita sama-sama melihat kekuatan JKKP itu sendiri, Puan. Okey. JKKP seperti semua sedia maklum, JKKP ni adalah agensi penguatkuasa dan kita juga adalah agensi teknikal. Tak silap saya, kita adalah satu-satunya agensi teknikal di bawah Kementerian Sumber Manusia selain daripada JTM. Betul. Dan agensi teknikal sebenarnya untuk menyertai JKKP, kelayakan diperlukan adalah kejuruteraan. Jadi kita boleh lihat ramai pegawai JKKP mempunyai kelayakan, iaitu dari segi kejuruteraan, sama ada kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrik, ataupun civil, mechanical dan sebagainya. Jadi kekuatan JKKP sebenarnya kepakaran. Betul. Kepakaran dari segi teknikal, di mana pegawai JKKP ni setiap hari memang terlibat dengan penguatkuasaan di lapangan, pemeriksaan jentera-jentera, dan juga pemeriksaan di lapangan seperti berkaitan dengan industrial hygiene, bahagian hygiene industri dan juga pengurusan kimia. Selain daripada itu, JKKP juga mempunyai kepakaran dalam bidang kesihatan pekerjaan. Jadi jika kita lihat pengalaman yang diperoleh oleh pegawai JKKP ini sebenarnya adalah satu kekuatan yang tidak ada di mana-mana agensi lain, yang sepatutnya untuk kekal relevan. Pegawai JKKP juga perlu ada pengetahuan teknikal dari segi keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Selain daripada itu, JKKP juga ada bahagian kejuruteraan forensik contohnya, yang mana kita juga melihat kepada bila kita melakukan siasatan, kita juga menjalankan pendakwaan. Itu semua adalah kekuatan dalaman teknikal pegawai JKKP. Selain daripada itu, pegawai selain daripada kekuatan teknikal, JKKP juga mengeluarkan ataupun kita ada menyediakan plan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan setiap 5 tahun. Oh, setiap 5 tahun. Plan induk ni merupakan hala tuju KKP negara. Jadi keselamatan dan kesihatan pekerjaan hanya diterajui oleh JKKP. Jadi kita menyediakan hala tuju negara dan yang melibatkan selalunya kalau kita sediakan hala tuju negara ini, itu plan induk tadi, kita akan melibatkan agensi-agensi lain, stakeholders, agensi berkepentingan. Jadi di situ kita boleh lihat ada kerjasama strategik antara JKKP dan juga industri-industri di luar sana, termasuklah persatuan industri, termasuklah akademia, dan juga agensi-agensi lain berkepentingan lain. Maksud di sini bukan saja dengan agensi kerajaan, tetapi juga dengan agensi industri-industri luar. Jadi dia sebenarnya dengan kerjasama strategik ini, dia dapat memastikan budaya kerja selamat dan sihat ini diterapkan bukan saja di pihak industri tetapi juga di semua sektor-sektor yang di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1984. Jadi saya lihat kekuatan JKKP selain daripada pengalaman pegawai JKKP berada di lapangan, kita juga ada kerjasama strategik bukan saja dalaman tetapi juga di peringkat antarabangsa sendiri. Seperti JKKP juga terlibat dengan ASEAN OSHNET, kita juga terlibat dengan ILO, International Labour Organization, dan terdapat pelbagai perbincangan di platform-platform antarabangsa di mana JKKP memainkan peranan yang penting. Mana kita present paper. Ya, kita sama ada kita bentang paper ataupun kita terlibat dalam meeting-meeting antarabangsa. Pada masa yang sama, kita JKKP juga pernah setiap beberapa tahun ada menjadi host country untuk program-program berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, contohnya TCTP, MTCP.
itu adalah program-program yang mana kita transfer pengalaman JKKP ni kepada negara-negara ASEAN yang lain. Jadi saya berpandangan dengan kekuatan, ini adalah antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam JKP, selain daripada kita menyalurkan kita punya kepakaran kepada negara-negara yang mungkin belum ada kepakaran tersebut, tapi pada masa yang sama kita juga perlu terus kekal relevan dengan mengambil kira elemen-elemen baru, cabaran-cabaran baru seperti golongan, kita juga perlu melihat kepada golongan lain seperti golongan rentan, OKU, golongan-golongan lain seperti informal sector, gig dan sebagainya. Itu juga satu isu baru yang perlu lihat oleh JKKP untuk terus kekal relevan. Di samping kita lihat kepada adanya teknologi baru sekarang ni dengan AI, dengan teknologi canggih. Jadi untuk kita terus JKKP ni terus kekal relevan, walaupun kita telah ada kekuatan dalaman sedia ada, tapi kita juga harus melihat kepada sektor-sektor lain yang perlu kita masuki supaya kita tahu selaras dengan perubahan teknologi terkini, perubahan masa. JKKP pendekatan kita tidak hanya kepada melihat kepada kilang dan jentera, melihat kepada industri berkepentingan, kita juga boleh, JKKP sebenarnya boleh meneroka bidang-bidang yang belum pernah diteroka oleh JKKP sebelum ini. Contohnya bidang gig tadi yang baru kan? Informal sectors, bidang gig adalah satu bidang baru yang mana juga merupakan satu cabaran. Dan tanggungjawab baru. Tanggungjawab baru. Kementerian Sumber pun telah mengeluarkan satu akta gig baru-baru ini untuk mengawal kumpulan ini ataupun memberi panduan kepada kumpulan informal sectors ataupun gig ini. Yelah, rata-rata di kalangan diorang ni pun ada sebahagiannya yang freelance dan sebagainya kan. Mereka tak tahu tempat mana nak berpaut kan. Jadi alhamdulillah kita ada RUU yang baru ni yang sama-sama. Baik Puan, menelusuri 150 KKP di Malaysia ini kan. Sudah pasti dan sudah tentunya sistem juga berubah. Betul. Tetapi kalau sistem berubah, kita tambah baik dan sebagainya. Pendekatan juga saya rasa dan saya fikir perlu seiring dengan sistem yang kita buatkan. Jadi dalam kapasiti perubahan kan, apakah yang JKKP lakukan untuk cater all these thing, Puan? Okey, dengan perubahan teknologi sekarang, dengan adanya cabaran-cabaran baru, pendekatan JKKP juga harus berubah. Berubah ni dari segi, sebab jika dilihat seperti saya nyatakan tadi, saya telah bekerja 32 tahun. Dari tahun 90-an mungkin fokus kita pada ketika itu lebih kepada fizikal tetapi sekarang ini kita juga perlu tukar kita punya mindset ataupun cara berfikir. Di samping disebabkan oleh kita punya perubahan-perubahan tersebut perubahan-perubahan tersebut sebenarnya memerlukan pendekatan yang berbeza. Apakah pendekatan berbeza tersebut? Pendekatan berbeza tukar mindset. Satu lagi, pegawai JKKP sendiri perlu ada sense of ownership, sense of urgency untuk menjalankan tanggungjawab. Supaya pegawai JKKP kena lebih responsif, lebih pantas dalam dan menyelesaikan tugasan. Jika kita lihat di bawah Kerajaan Madani sendiri telah memperkenalkan ARPA, iaitu Agensi Reformasi Perkhidmatan Awam, yang merupakan satu kerangka strategik menyeluruh yang digariskan bagi memperkasa sistem penyampaian perkhidmatan awam ke arah yang lebih cekap, lebih berintegriti dan berfokus kepada rakyat. Jadi dengan selaras dengan prinsip yang diperkenalkan oleh Kerajaan Madani tadi, JKKP juga perlu bergerak seiring dengan hasrat Kerajaan Madani. Jadi seperti saya nyatakan tadi, kita perlu berintegriti, kita perlu berubah pendekatan cara berfikir dan pada masa yang sama reformasi kepada
peraturan ataupun undang-undang sedia ada, reformasi kepada prosedur sedia ada, cara kita menjalankan kerja. Semua tu perlu bertukar seiring dengan perubahan semasa. Ini yang paling penting adalah mindset kan. Ya, mindset tu Mindset amat penting. Ah, akan membuat banyak perubahan kan khususnya kepada diri kita lah Puan. Kita sebenarnya sejak Akta Kilang dan Jentera Mm-mm. telah dimansuhkan iaitu dalam tahun 2022, Mhm. yang mana dengan perubahan pindaan AKKP tahun 1994 itu terdapat beberapa peruntukan-peruntukan baru dalam akta tadi. Antaranya Seksyen 26 Hak Pekerja. Jadi semua perkara-perkara ini merupakan selain daripada itu kita juga ada peraturan baru seperti peraturan Construction Design Management. Satu CDM, kita selalu CDM sebut atau lebih dikenali CDM. sebagai CDM. Okey. CDM juga peraturan yang sepatutnya membuka minda bukan saja pegawai JKP juga kepada industri. Merupakan satu lembaran baru perlunya tanggungjawab itu diturunkan bukan kepada satu pihak saja, iaitu kontraktor contohnya, tapi di bawah CDM duty holders ini terpakai pada semua, daripada cradle to grave, daripada semua klien, daripada developer, daripada sampailah ke akhir Vendor semua tu. vendor dan sebagainya. Jadi CDM ni sebenarnya sepatutnya memberi satu lembaran baru betapa setiap orang mempunyai tanggungjawab. Jadi saya lihat ini adalah antara perkara-perkara yang boleh juga memastikan JKKP kekal relevan, tapi pada masa yang sama selaras dengan Kerajaan Madani, pegawai-pegawai juga perlu lebih responsif, lebih pantas. Di samping menggunakan teknologi terkini yang ada ni untuk membantu sistem penyampaian kepada rakyat. Jangan ketinggalan lah kan. Maksudnya kita kena seiring lah. Ya, seiring. Kita ada banyak teknologi yang boleh guna sekarang ni untuk mempercepatkan kita punya sistem penyampaian. Puan, kalau kita lihat kan, yalah pegawai akan ada yang pencen, akan masuk pegawai yang baru kan. Ya. Jadi ilmu dan pengetahuan itu haruslah diturunkan dalam keadaan yang betul kan. Betul. Ataupun dalam keadaan yang sentiasa upgrade ilmu. Jadi dalam konteks JKKP kan, macam mana kita nak melatih ataupun kita nak menyampaikan ilmu pengetahuan ni kepada generasi-generasi new inspector of JKKP ni Puan, pelapis-pelapis ni Puan. Okey, pada pandangan saya, selain daripada latihan secara formal, selalunya bila penjawat awam menyertai perkhidmatan, memang akan ada latihan secara formal yang akan disediakan oleh sama ada bahagian latihan, unit latihan, bahagian khidmat pengurusan. Pada masa yang sama, pegawai-pegawai JKKP perlu juga didedahkan kepada pengalaman sebenar. Betul. Jadi antaranya yang saya yakin dapat membantu pegawai JKKP untuk lebih responsif ataupun lebih mengenali tentang kerja-kerja di lapangan adalah mengadakan coaching mentor-mentee program. Mentor-mentee Bersama program. pegawai lama. Bersama pegawai lama. Jadi pegawai lama turunkan ilmu ataupun coach beberapa pegawai JKKP. Itu mentor-mentee program. Satu lagi program yang boleh jalankan adalah program attachment. On-job training. On-job training maksudnya pegawai JKKP didedahkan bagaimana apa yang berlaku di kilang ataupun di construction. Kita telah ada pelbagai program-program tersebut yang mana pegawai JKKP ditempatkan di sektor pembinaan, ditempatkan di kilang-kilang semasa turnaround. Jadi perkara-perkara ini dapat membantu pegawai JKP untuk melihat perkara sebenar yang berlaku di lapangan. So antaranya yang saya yakin dapat membantu pegawai JKP untuk menjadi lebih mantap selain daripada latihan rasmi formal yang diadakan di pejabat ataupun hantar pergi training ataupun kursus. Yalah. Ilmu takkan berhenti kan? Kita menuntut ilmu. Ya, sebenarnya kan ilmu itulah something yang tidak boleh ditarik dari seseorang itu. Ya, betul. Dan bercakap dari pengalaman membantu seseorang untuk menjadi lebih mantap, lebih berkeyakinan.
Dan juga ilmu pengetahuan perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Kita perlu take the initiative untuk mencari ilmu tersebut. Tak kira lah, ilmu boleh jadi juga ilmu dunia dan juga ilmu akhirat lah. Wah, saya melihat banyak ilmu yang saya dapat ni hari ni sebenarnya Puan. So Puan, sebagai wanita pertama, kita sebut sebagai first lady lah, boleh saya kata sebagai first lady lah dekat JKKP ni kan. Tak ada lagi KP kita yang dari wanita Puan ya. So alhamdulillah Puan. Jadi sudah tentu dan sudah pastinya Puan dapat melihat dengan pengalaman Puan yang lama kan, dapat melihat masa depan kita. Kan, apakah dia patut kita lakukan, apakah dia hala tuju kita kan, dan apa yang patut kita tekankanlah dekat pihak di dalam JKKP ini Puan. Dan itulah sebagai orang yang nombor satu di JKKP ini, apa yang Puan nak JKKP ini berada di masa hadapan? Okey, satu soalan yang saya kira satu soalan yang bagus kerana menjadi wanita pertama sebagai ketua pengarah JKKP itu adalah satu tanggungjawab dan amanah yang besar yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Dan saya juga merasakan itu satu penghargaan kepada kaum wanita dan juga penghargaan kepada JKKP sendiri. Kerana JKKP ni kita evolusi daripada kilang dulu kilang dan jentera. Betul. Tahun 150 tahun yang lalu, Jabatan Kilang dan Jentera. Kita bermula di Jabatan Kilang dan Jentera dan kemudian Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1984. Jadi ini adalah satu tanggungjawab yang telah diberikan kepada JKKP bermula daripada pemeriksaan di Kilang dan Jentera sehinggalah ke sekarang yang merangkumi pelbagai sektor. Betul. Termasuk juga sektor awam, pelbagai sektor yang telah dirangkumi di dalam dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1984 ni. Kalau dulu Puan, saya ingat dia banyak kepada boiler kan, waktu peringkat awal kan. Dan kemudian dan dia punya sektor yang di bawah tu telah berubah kan, bertambah. Jadi itu satu amanah yang besar, tapi saya yakin, saya ingin melihat di masa hadapan JKKP ini dilihat sebagai satu agensi penguatkuasa yang berintegriti, yang responsif, tangkas, pantas untuk respons kepada rakyat, dapat menyediakan penyampaian kepada rakyat itu lebih cekap dan dapat memenuhi permintaan daripada industri. Tapi pada masa yang sama, saya juga ingin melihat JKKP ini kekal relevan di peringkat antarabangsa, dikenali di peringkat antarabangsa. Dari segi kepakaran, JKKP sama ada dalam bidang safety dan juga sama ada dalam bidang pengurusan kimia dan bidang industrial hygiene. Sebenarnya untuk seperti kita sedia maklum, sekarang ni ada juga program-program yang mana JKKP terlibat dalam program-program seperti di bawah Persatuan OIC contohnya, di bawah beberapa platform antarabangsa yang mana JKKP terlibat untuk menyalurkan pengalaman dengan negara-negara luar. Jadi saya ingin melihat JKP untuk lebih ke depan disegani, berkaliber, dapat dilihat sebagai agensi pakar rujuk dalam bidang KKP ini. Di samping kerjasama strategik yang kita ada ni sebenarnya dapat membantu JKP untuk menjadi lebih berketerampilan. Sebenarnya KKP ni ada dari kecil lagi sebenarnya tau. Kita sebenarnya menerapkan macam anak-anak kita pun kita dah terapkan, kita tanpa sedar kita dah terapkan KKP ini semenjak di rumah lagi. Jadi kita tidak mahu KKP ini dilihat sebagai pematuhan kepada perundangan semata-mata. Betul. Tetapi sebagai diintegrasikan dalam business function setiap hari di semua organisasi, bukan sahaja pematuhan undang-undang. Jika 20 tahun daripada sekarang
semua orang melihat KKP ini sebagai satu perkara wajib yang ada. Sebab tu kita cuba nak inculcate KKP ni dari peringkat sekolah lagi. Kita ada pelbagai juga program-program di sekolah-sekolah bersama dengan kementerian, bersama dengan Persatuan Industri, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan. Kita ada program-program tu. Mana dari Kenapa? sekolah lagi kita dah ni. Kita dah telah masuk dalam bidang dalam pendidikan ini untuk supaya anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni didedahkan dengan KKP dari peringkat awal. Sebab kita nak lihat KKP ini menjadi satu budaya. Diintegrasi dalam semua aspek pekerjaan. Dengan cara itulah kemalangan dapat dikurangkan bila ada kesedaran di semua pihak. Saya yakin kalau kita ada kesedaran terap dari awal, di semua pihak menganggap KKP ini adalah satu perkara wajib yang perlu ada di semua syarikat, industri, tempat kerja. Saya yakin kemalangan ini dapat kita kurangkan. Penyakit pekerjaan yang ada di tempat kerja juga mungkin dapat dikurangkan bila ada kesedaran, pelaporan akan meningkat. Jadi itulah harapan saya untuk melihat JKKP di masa akan datang disegani, pakar rujuk, kita ni selari dengan keadaan semasa, kita cuba integrate perkara-perkara baru ini seperti AI dan sebagainya, kita guna itu untuk kita membuat profiling. Kita guna data-data ini untuk kita menjalankan penguatkuasaan strategik. Itu amat penting. Kita guna benda-benda yang wujud baru untuk kita jalankan penguatkuasaan kita. Profiling tu amat penting untuk penguatkuasaan secara strategik. Okey. Wah, besar harapan Puan, insya-Allah kan dapat kita sama-sama mewarnai dunia KKP ini. Puan, di akhir bicara kita Puan mungkin ada sedikit last word daripada Puan kan, buat penonton-penonton yang ada mendengar ini Puan akhir kata daripada Puan lah, insya-Allah dalam berbaki beberapa minit ni. Okey, akhir kata daripada saya ingin melihat untuk satu jabatan itu diiktiraf ataupun disegani, pegawai-pegawainya perlulah berintegriti, mempunyai pengetahuan yang setaraf dengan industri-industri di luar sana, dan untuk JKKP ini terus kekal relevan, kita perlu memastikan sistem penyampaian JKKP ini pantas, responsif, perlu mengambil kira pandangan pelbagai pihak dalam kita menambah baik prosedur sedia ada, dan kita sebenarnya tidak boleh melenting jika ditegur lah kita ni tidak perfect sebenarnya, tapi sekiranya kita dapat input daripada industri luar sana, kita harus bersedia untuk melakukan pembaruan selaras dengan konsep ARPA tadi, melakukan reformasi prosedur, reformasi undang-undang. Jadi pegawai JKKP sepatutnya tidak berada di zon selesa, perlu pegawai JKP di luar sana dan juga industri. Saya rasa industri pun akan memandang kita dengan lebih lebih tinggi sekiranya kita mempunyai pengalaman ataupun kita mempunyai pengetahuan sebagai pakar rujuk. Itu saja daripada saya. Maknanya ilmu juga dia Ilmu punya amat penting, gist dia lah kan, insya-Allah. Baik. So terima kasih kita ucapkan kepada Senior Teknologis Hajah Hazrina binti Yun di atas kupasan sebentar tadi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.